Yang ni adalah zone monthly yang besar ni. Korang daripada monthly punya time frame, lepas tu korang terus drop jump sampai M1 punya time frame. Dah 15,000 pip dah ni. Faham tak? So that's why tanda kat sampai sini saja, korang kena tarik je sampai atas ni. Jarum dia tu panjang, dia punya shadow ni panjang macam ni. Korang kena tanda sampai atas. Welcome back to Chip Trader punya channel. Kita akan belajar 3 benda. Untuk video ni sangat-sangat ringkas tapi padat. Yang pertama, apa itu SNR. Yang kedua, macam mana cara untuk tanda SNR. Dan yang ketiga, cara untuk kita precise SNR tersebut. Cik tak nak video ni panjang-panjang, so kita bagi simple je. Let's go to the topic. Jangan lupa untuk korang tekan subscribe button ni dulu. So selepas korang tekan subscribe button, kalau ada education yang baru, Cik akan update dalam channel ni. Okay, first, SNR ni adalah tools. Okay, SNR ni adalah tools technical analysis yang semua trader pakai, tak terkecuali. Dan semua trader akan pernah belajar SNR. Dan sebelum kita jump to topik macam mana untuk marking ni, kita perkenalkan dulu. Cik akan perkenalkan dulu apa itu SNR. Resistance dan juga support. Atas dan bawah macam ni. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. So, SNR ni ditanda dengan 2 kaedah. SNR ditanda dengan 2 kaedah. Pertama kaedah dia sebagai line lah. So, ini penandaan line. Ini line. Kedua adalah based on the zone. Ni yang kotak ni biru ni, yang ni zone. Faham tak? Kalau cik tanda yang mana? Cik akan tanda pakai line, sometimes juga cik akan pakai zone. Yang nanti cik akan explain kenapa benda tu berlaku. Dan kalau sesebuah SNR tu breakout, dia breakout, dia akan datang balik dekat support and resistance macam ni. Macam ni lah cerita dia. Sama ada kita nak tanda sebagai zone ataupun kita nak tanda sebagai line macam ni. Okay, so ini adalah basic. So sekarang ni, macam mana untuk kita tanda resistance dan support ni? Dekat bawah ni adalah dia punya open price. Faham tak? Open price candle. Lepas tu kat atas dia adalah closing price. Ni adalah high, tempat yang paling tinggi. Yang bawah pula tempat yang paling rendah. Macam ni. So untuk penandaan SNR based on candlestick, kita boleh tanda by line macam ni. Sebagai satu line, horizontal line. Bawah ni pun horizontal line boleh buat juga. Dia sebagai zone pun boleh juga. Korang nak tanda zone macam ni ataupun macam ni. Okay, so bila duduk dekat chart, macam ni lah. Okay, faham tak? So ni tanda sebagai zone. Kalau kat sini, kita tanda sebagai zone. Okay, dari sudut dia punya zone tu panjang mana korang nak tanda, korang boleh tanda sampai atas sekali, paling highest. Korang jangan tanda yang ni saja. Ni jangan tanda kat sampai sini saja, korang kena tarik je sampai atas ni. Faham tak? Kalau let's say lah jarum dia tu panjang, dia punya shadow ni panjang macam ni, korang kena tanda sampai atas like this. Faham tak? Sampai atas macam ni. Korang tak perlu tanda gini, kita perlu macam ni terus. Untuk nak precise pula tu, dia ada cara dia lah. Time frame SNR yang kita belajar, okay, dia merangkumi oleh atas H4 sebenarnya. Which is kalau korang nak tanda SNR tu dekat time frame H1, dia boleh. Cumanya korang kena ada skill set dulu. SNR yang kita belajar tadi tu dekat sini. Ini candlestick ni kira SNR tau. Korang jangan main-main. Ni candlestick ni kira SNR. Satu SNR. Sini pun kira SNR juga. Bawah ni pun kira SNR juga. Faham tak? Ni kira SNR dia untuk monthly punya time frame. Ni saja pun dah berapa pip guys. Dah 15,000 pip dah ni. Faham tak? So that's why korang kena study pasal cara untuk precise pula. So kalau korang boleh tengok, yang besar ni adalah zone monthly tau. Yang ni adalah zone monthly, yang besar ni. Okay. So macam mana untuk korang kecilkan dia punya zone ni adalah kita akan drop daripada monthly tu, korang boleh drop hingga 3 hingga 4 time frame. Tak perlulah daripada monthly tu korang terus drop sampai M1. Kalau korang daripada monthly punya time frame, lepas tu korang terus drop jump sampai M1 punya time frame, sangat complicated lah untuk korang jumpa perfect punya spot. Korang tak dapat ni. Ni monthly, okay. So turun ke weekly, 1, 2, 3 macam ni. Dia tak perlu monthly terus jump kat H1, tak boleh. So korang monthly, turun kat weekly, turun kat daily, turun kat H4. So 1, 2, 3. Macam tu je. Kalau H4 nak precise zone H4 turun 3 je. 1, 2, 3. Faham tak? Korang tak perlulah H4 ni terus pergi kat M1 untuk precise zone. Sebab apa? Sebab kita tak nak bagi trade kita ni pening. Daily dia punya SNR, ni nampak tak ni? Ada satu. Ada resistance sini, kita dapat nampak ada satu support sini. Ni sampai bawah ni. Okay, so bila korang dah jumpa, dia selari tau. Atas ni dia bercampur dengan bawah ni. So yang bawah ni korang boleh delete. Yang bawah ni korang boleh delete. So semua yang panjang daripada atas ni korang just kecilkan je. Jadilah bawah ni macam ni. Faham tak? So daripada zone yang besar tadi, daripada atas ni, okay,
So kita kecilkan, kita potong yang atas, kita potong bagi atas, kita ambil starting di bawah ni. Satu kat sini. Okay, nampak tak kenapa cik tanda kat situ? Ada satu, ini ada satu resistance. Okay, resistance yang kita belajar tu. Lepas tu bawah dia, so korang tanda je lah support yang korang belajar tadi. Macam ni, betul tak? So yang besar ni korang pun boleh buang macam ni. So antara 3 level ni, which one adalah zone yang paling kuat? Okay, ni antara banyak soalan lah orang tanya. Antara 3 level, 1, 2, 3 ni, mana satu yang paling kuat? Selagi mana dia tak bagi confirmation apa semua, dia still lagi boleh zap macam ni je terus. Faham tak? Dia no such thing like zone paling kuat. Contohlah sebelah kiri ni, faham tak? Let's say sebelah kiri ni orang jumpa zone yang sangat-sangat banyak. Jadi dia monitor zone itu, ini. Tapi last kau tengok price still boleh tembus juga. Dia boleh zap, pecah terus ke atas. Nampak tak? Dia still boleh pecah. Sedangkan dekat sebelah kiri dia ada satu zone resistance, ada satu support background resistance. So kalau korang rasa bermanfaat video ni, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Korang boleh komen apa konten next yang korang nak tengok. Itu saja. Assalamualaikum.